Hai, kita orang dah sampai dekat Zoo Negara. Jom kita nak check in, kita nak ambil tiket. Kita dah beli tiket online. Let's go. Kenapa tak ada lelaki langsung? Dia nak pergi mana? Zoo. Kita dah sampai mana ni? Zoo Negara. Zoo Negara. Zoo Negara kat mana? Tu. Okay, sebelah kanan. Atas gelang ke bawah gelang? Bawah gelang. Atas gelang lah. Sini ya? Air down. Nak tu. Dia masih percuma sebab dia belum masuk 3 tahun. 3 tahun ke atas kena bayar. Tahun depan dia dah 3 tahun, bulan 2. Bulan ni birthday abang percuma. Kita naik bagi. Kenapa nak bagi-bagi? Abang. Macam bagi-bagi lah. Nak ayam. Nak ayam. Kita tak jalan lah. Nak ayam. Iyalah balik lah. Nak ayam. Bye-bye dia. Bye. Bye Zirafa. Bye. Cik ni ada burung apa ni? Dia berdiri tegak je tak? Zirafa, bye. Cik tu, Zirafa tinggi. Tu tapi. Tapik tu dia. Tu dah tapik. Kucing. Itu bukan kucing, itu tapik. Tapi. Tapik. Dia sebenarnya sama kucing. Ni apa tu? Hela. Burung imu. Yang dekat Omah Hana tu. Ha. Tu dia, cerita Omah Hana tu. Burung kat Omah Hana tu dia. Burung imu. Cara kata kamu. Apa? White Bengal Tiger. Tu dia harimau putih. Wow. Dia lapar. Dia cari makanan. Orangnya terkasih makanan. Dia jalan sini. Oh, ada kawan. Dia tengok. Tu, korang nampak tak? Ada. Kawan dia. Tak nampak sangat. Dia dah tersorok. Tu, Belakang dia. tu dia. Ni harimau belang. Harimau belang Malaya. Mari sini. Rimau, mari sini. Mari sini. Harimau sini dia dengan Daniel nak tengok. Rimau, mari sini. Tu dia dipandang lah Umi. Dia tengah lapar lah tu. Mi, kalau masuk dalam tu tak boleh keluar dah. Tak boleh. Dah jadi makanan dia. Siapa nak jadi makanan tiger? Let's go. Jom. Nak pergi tengok singa kat sana. Yo. Kita tengok sini. Ni kat atas batu tu singa. Nampak tu dia bergerak? Tu singa. Wah. Cakap hai singa. Hai singa. Oh, Kami bergerak kat belakang tu. singa betina je. Singa jantan tak ada. Apa? Tan tengah tidur tu. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Wahai singa, bangunlah, dah pagi. Tu apa bapak? Surah apa? Ha? Ikan surah apa? Itu doa Nabi Yunus. Itu. Terkunci bang. Zara. Ya. Harimau lagi lah. Itu bukan harimau tu singa lah. Ni kita nak tengok rusa. Hati-hati abang. Dia datang. Dia datang. Bagi dia. Bagi dia. Kenapa yang sana sakit perut ke? Nak berak kot. Tapi datang. Oh, dia kata ada makanan tak? Ni dia ada makanan. Dia bagi makanan dia. Daniel. Hai. Hai. Hey, Awak makan apa? nama awak siapa?
Yang kat hidung. Hidung dia boleh gerak. Awak makan apa? Kedai semua ke apa tu? Eh, Ah, kenapa? tu bunga depan dia tinggi. Ha. Boleh tak? Murah. Hai Rusa. Rusa. Ada dua jenis lah. Ha. Satu yang biasa, satu yang bintik-bintik tu eh. Cantiknya. Cantiknya kalian. Hello. Kenapa semua tengok saya? Kenapa ada burung duduk atas rusa? Dia nak tumpangkan. Apa yang busuk? Dia ni tengok apa? Tengok Rusa. Dia kata hai rusa. Hai rusa. Kenapa dia rusa? Nampak. Hai. Hai. Oh hai, orang hutan. Kenapa pegang tu? Bukan orang hutan, orang utan. Hutan siapa hutan? Kenapa dia pegang tu? Tarik dah tu. Ya tu. Dia macam naik kereta tu kan. Baring je. Dia gayat, dia gayat. Dia gayat. Tapi nak panjat juga. Guys, korang nampak tak chimpanzee tu? Itu macam gorila tau. Lain. Gorila besar. Ada 4 ekor lah chimpanzee dia. Simple ini banang ini lah. Ha. Kenapa motor dia tu? Inilah orang panggil babul masuk besar tu. Apa aja itu je? Itu je bontot. Kenapa bontot dia besar? Bagi kamu Bukan tarik. bontot kot. Dia macam ketemuhan. Dia dengan kanser rasanya. Tapi semua macam tu. Tak, dia seorang je. Banyak. Orang lain mana ada bontot? Oh, kau dalam tu pun ada 2 ekor. Ada apa? Ada apa? Mata golian. Apa tu? Ini macam tu. Macam mana? Oh, dia nak tengok. Luah. Musang ke tak? Rusak pandan. Ha, tu musang dia kat atas tu. Pegang besi tu. 1, 2, 3. Hati-hati baju. Harimau kumbang. Besar ni harimau kumbang ni. Macam kucing gemuk. Kan? Dia macam over apa? Overweight. Lihat tu ini. Masa tidur comel lah. Lihat tu. Siap ada misai semua. Lihat tu. Lihat tu. Oh, dia marah papa. Papa dia marah papa lah. Kacau dia tidur. Dia marah, nampak tu dia nak tidur balik. Nak tengok aku nak. Dah, dia depan. Doku is our first hit from Cape Island, South Africa. Mana? She is 50 years old and she weighs 60 kilograms. Dia dah hati dah. Dia nak mandi dengan dia? So now just give your hands for Doku. I see Doku is very happy and excited to see you guys here today. Now, Doku will give a flipper shake, like a handshake. And a friendly kiss. So guys, let's have your hands again for Doku. And I repeat, Doku is our first team from Cape Island, South Africa. Now, Doku will show us how our first team will be swimming at the ocean. Doku akan tunjuk macam mana Doku mancing lawan berburu berenang di dalam laut. As you guys can see, Doku uses the top flipper, shoot at the front and shoot at the back, and her bodyguard Torpedo to swim as fast as she can out of the water.
lompat dapat berikutnya, dua di hadapan dan dua di belakang. Dan badannya macam torpedo untuk berenang di dalam air. Dan Doku boleh mencapai kelajuan 40 km sejam di dalam air. Doku can reach a speed of 40 km per hour under the water, guys. That's how a first we will be swimming at the Aduh, dia dah ocean. naik dah. Dan Dia dah begitulah naik. cara seekor anjing laut berbulu berenang di dalam laut. Kurang Okay, don't use using a rope to push the ball towards the trailer. And she went to the ball. Lines on the stage. Dia nak masukkan. Dia nak masukkan. Dia dah. And she went to the ball. Wow, that was awesome to see that. Can you do it one more time? Kalau bola besar, Yes. itulah nanti inang. Mana boleh. Tu hanya laut pun tempat. Ini aku lalat tu. Nana aku lalat tu. Ni ha nenek sini. Abai mah. Dapatlah dah. Banyaknya ikan dalam ni. Ini tempat ikan besar dia. Ikan besar boleh ke makan ikan besar sikit? Besar ke dah, Pak? Arapaima. Ada tulis harga iman ni sama satu ikan. Ikan ni besar daripada budak. Apa ikan sasa? Ha? Tu Bapak, ada lagi lah. Belakang sikit. Empat lah. Asyik. Dalam satu aquarium ada banyak macam-macam ikan. Tak ni, tak tahu tak. Bukan lah. Buaya. Makan nanti. Boleh ke berdiri kat situ? Tak boleh. Nampak yang tu ikan. Abang. Itu bang. Ikan. Besar. Air mati. Ada dua fish besar. Diorang bergabung dalam satu aquarium. Macam ni dia ikan. Macam kat dalam laut. Laut dia ikan besar. Kenapa ikan besar tak dapat? Sungai ke ada Arapaima sungai? Mana sungai dah sungai lah. Ikan sungai. Besar je Arapaima. Jom jalan. Cuba bawa macam ni. Badak berendam. Siapa nak badak berendam? Dia tengah berendam tu. Ya. Dia makan apa? Sedapnya. Dia seekor je dalam tu kan? Tak ada yang lain. Dia tak ada berkawan. Gambar dia dengan ikan. Di sini. Dari depan, ambil gambar. Dia yang tengok ikan di depan. Mana? Papa turun dengan kakak. Ni ganas. Bawa dia lah. Tak. Tak ganas. Badan. Dia
Dia tak pernah begitu. Yang aku kan ada 9 tu. Tak menarik dah ni. Oh, kan? Ada pula, ada jom. Ada dapat gambar. Ada jom, ada. Kita membeli madu propolis. Aku beli air madu. Dia tengok tu dia beli apa? Air madu. Madu. Tu pun beli madu. Ikhtiar. Apa benda ni? Comel ya. Pig kan? Gui ni pig. Bulu dia pacak semua. Papa tu. Anaknya. Oh, anaknya. Papa dah ni anak. Ayah nak tengok. Apa dia nak makan? Ni apa nama dia? Gui pig. Tikus Belanda. Mana baby? Baby Bukan landak lah, Hek. Itulah nama dia. Lagi big hop. Tu apa dah untuk kambing? Very good. Good apa Ya, pegang kambing tu. Apa dia? Itulah dia kat atas bukan kat bawah. Dia pandai. Tadi Zara pegang badan dia. Best. Lembut. Bang, pegang dia bang. Amat tukar. Bikin kaca, bikin. Itu ikan. Apa itu akhir? Ikan. Sebab ini tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kata-kata tak Ingat rendah ke? Tu uncle tu kata tadi tinggi. Tak nak. Sekejap, ya. Tinggi gila. Kalau apa-apa takut tu Umi takut mana? Dia. Dia apa? Bofil.